physical percent complete. Bagi dia default setting saja. Sebab kita selalu generate percentage dari percent complete kan. Percent complete. Kita generate percent complete. Kenapa saya pernah cuba ni, tapi dia lain persen tau. Dia lain. Dia akan ambil itu, dia akan ambil hours. Ini hours. Dia kira detail lah. Hours ni physical. Ini pakai duration. Kalau physical tu macam mana? Dia mau kira dengan cost pula. Dia ambil percent complete tu dia per day. Ya. Faham tak? Okay, you try tengok. Apa guna untuk physical percent complete? Kita tengok ChatGPT. You compare. Apa beza antara percent complete dan physical percent complete? Tanya ChatGPT. Ya. Kita tengok apa yang dimasukkan. Dulu ChatGPT tak ada. Susah nak firm kan. Orang kalau kita terang mesti dia tak percaya. Sekarang ChatGPT ada. Dia boleh compare mah. Time over duration. Manual entry based on view work. Dapat compare dah. Manual entry. Okay. Ini yang kira Microsoft kira ni. Betul lagi? Auto calculated. Kalau ni manual kira letaklah. Ya. Ini boleh pakai untuk macam this one is schedule, this one is actual. Tapi ada juga klien suruh pakai itu physical percent complete. Pening tu. Lepas tu sudah rosak, dia lari. Lepas tu dia sakit. Dia suruh cabut. Lepas tu dia tak tahu. Kita tak cakap apa-apa. Habis. Sebab ini manual kan. Kena tai chi kan. Ini manual. Kita macam update progress kan. Pakai ini. Key in actual percentage lah. On site. Ya. Ini boleh pakai untuk ini. Betul. Tapi dulu saya tidak pakai ini. Saya pakai percent complete loh. Ya. Sebab dia tak boleh kira. Dia ada satu masalah. Dia macam tak dapat kira itu. Dia punya main subtask punya persen. Ya. Betul. Kalau percent work complete, dia cuba tengok. Dia dalam macam mana? Dia dalam waktu hours. Yalah. Tengok paling pemahaman orang kan. Tak apalah. Pandai-pandai dia nak jawab lah kan. Jangan kata dia lari sudah. Jangan. Ya. Macam saya ni, saya ikut standard JKR lah. Saya tak mau bagi pening-pening palau apa kan. Kita ikut JKR saja. Kalau lain tu Sweden, dia mau pakai apa? Kita pakai lah. Kan? Itulah. Macam saya follow the wing lah. Kita kata follow the wing.